90 bilion harta yang terbeku. 90 bilion yang terbeku itu 90%-nya adalah daripada umat Islam. Umat Islam tak kaya? Kaya. Umat Islam tak ada duit? Ada. Umat Islam tak reti nak urus bisnes? Reti. Tapi umat Islam kurang kesedaran. Oh, yang ini aku bina masa aku masih hidup ni. Oh, aku perlu merancang untuk anak-anak ini supaya anak ini dapat meneruskan legasi aku, supaya anak ini dapat meneruskan perniagaan yang telah aku bina selama ini. Sebab umat Islam kurang preparation, kurang perancangan, kurang pendedahan untuk menguruskan harta pusaka. Sebab itulah bila berlakunya kematian kepada orang-orang yang mempunyai aset-aset yang banyak, dia menjadi terbeku sebab dia tidak uruskan. Sebab tak tahu macam mana uruskan. Selain itu juga kos-kos untuk menguruskan harta pusaka agak tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Kos-kos untuk mentadbirkan harta pusaka itu tinggi. Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai harta yang ditinggalkan. Jadi kita rancanglah untuk harta pusaka kita, macam mana kita nak managekan, macam mana kita nak agihkan, macam mana kita nak ahli waris kita untuk uruskan setelah kita meninggal dunia nanti. Sediakan satu tabung khas. Kita tulis siap-siap di dalam wasiat kita ni. Kita tulis siap-siap. Oh, yang ini tabung untuk ASB saya ini, tabung untuk tabung haji saya ni memang saya nak separatekan untuk uruskan harta pusaka saya. Termasuklah saya nak uruskan tentang hibah saya kepada anak saya ini. Jadi kita dah allocate siap-siap bahawasanya duit yang kita nak allocate itu adalah kita nak buat untuk pengurusan harta pusaka kita. Jadi bila kita dah ada duit, bila kita dah allocate awal-awal, jadi waris-waris kita tidaklah terbeban. Waris-waris kita tak semestinya kita kaya, waris kita kaya. Tak semestinya. Tapi ada juga Allah bagi rezeki kepada waris kita, mereka kaya raya. Alhamdulillah. Tetapi kita jangan ingat mereka nak keluarkan kos-kos itu. Kita jangan sembrono kata, oh tak apa, nanti anak aku yang kaya ni akan uruskan. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita uruskan harta kita, kita uruskan urusan kita sebab kita yang buat urusan itu. Okey, ini adalah daripada Nurul Syazwani binti Rusmawi. Semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga amal jariah kita diterima dan harta pusaka kita tidak menjadi harta yang terbeku. Wallahualam. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi daripada Al-Salihin Trustee Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.